Petrol kamu turun 6 sen, kamu pergi Gebang satu Malaysia turun minyak 6 sen. Diesel kamu naikkan RM1.88. Kamu cakap minyak tak turun sebab kamu tak jadi Perdana Menteri. Sekarang nak dekat 4 tahun kamu jadi Perdana Menteri. Bukan kamu turunkan harga minyak, kamu naikkan harga minyak. Kamu nak saya ulang video itu? Minyak tak turun sebab saya bukan Perdana Menteri. Kalau saya Perdana Menteri boleh turunkan minyak. Podahlah macam itu, Anwar. Isu minyak ni. So sebelum raya ni tuan-tuan, Anwar Ibrahim pergi umum semalam naik minyak ni, terutama diesel ni paling teruk sekali naik. Saya rasa ini pertama kali dalam sejarah lah kita naik minyak, bukan sekadar minyak diesel, minyak, semua minyak lah. Minyak bahan api ni paling tinggi dalam sejarah. Tahun 2008 pun kita tak pernah naikkan minyak macam ini. Saya ingat 2008 kita naikkan minyak pada masa itu 80 sen, RM1, lebih kurang RM1, daripada RM1.9 ke RM1.80 sen. 2008 pada ketika itu pun RM2.80. Diesel masa itu masih berapa ringgit? RM1 ke RM2 lebih macam itulah. Tapi ini RM4.72 sen. 4.72 sen. So ini paling tinggi dalam sejarah ni. Diesel naik sebegini dan mereka kata diesel naik 80 sen. Tapi diesel naik 80 sen daripada bulan lepas. Kalau tengok daripada awal tahun ni, bulan Januari tu hari saya dah post bulan Januari kita track harga diesel ni RM2.84 seliter. So itu bulan Januari. Itu hanya berapa tu? 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. So 2 bulan lepas diesel adalah RM2.84. So hari ni pada bulan Mac ni 2 bulan lebih atau 2 bulan lah, dalam tempoh 2 bulan Anwar Ibrahim naikkan harga diesel sebanyak RM1.88 daripada RM2.84 terus jadi RM4.72. Ini kenaikan yang mendadak dan bencana, tuan-tuan. So sebab itu saya tanya PMS, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu siapa penasihat kamu ni? Kamu tak fikir ke bila naikkan harga diesel bencana macam ni, apakah kesan yang berlaku kepada harga-harga barang dan kos ni? So kebanyakan kos penghantaran semua ni pakai diesel ni, Datuk Seri Anwar. So bila naik macam ini, dalam 2 bulan 3 bulan naik sampai RM1.88 RM4.72, hampir RM5 1 liter. Kamu fikir apa ini? Lepas itu budak-budak kamu yang apa benda ni semua dah cakap ada subsidi diesel. Tak semua kenderaan covered under subsidi diesel ini. Banyak kenderaan yang tak cover. So apa jadi dengan kenderaan-kenderaan yang tak cover ini? Apa jadi dengan for example kenderaan-kenderaan yang involved dalam construction ini, mesin-mesin itu dan sebagainya. Kamu tak fikir ke? So ini akan mendorong kepada kenaikan barang. Kalau kamu naik sikit-sikit, mungkin kita bolehlah tahan sikit untuk kesan kepada barang ini. Ini kamu naikkan RM1.88 dalam tempoh 2 bulan ni, Anwar Ibrahim. Tak pernah dibuat dia orang. Dulu kamu yang meraung-raung, kamu kata hari ni lah saya nak ulang, berapa kali dah ulang dah. Orang pun dah tahu dah, Anwar Ibrahim. Hari ni kita menang, minyak turun. Lepas tu kamu kata pula ini sebelum ini itu 20 tahun dulu lah, 10 tahun dulu lah. Ini bukan 20 tahun dulu, 10 tahun dulu, Anwar Ibrahim. Ini 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Saya ingat lagi kamu cakap bulan Julai tahun 2022 masa convention PKR. Orang tanya kamu kenapa minyak tak turun, kamu sendiri cakap minyak tak turun pasal kamu tak jadi Perdana Menteri. Kamu cakap, kamu nak saya ulang video itu? Minyak tak turun sebab saya bukan Perdana Menteri. Kalau saya Perdana Menteri boleh turunkan minyak. Podahlah macam itu, Anwar. Saya nak cakap pada kamu apa ke benda ini. Bulan Julai itu 4 bulan sebelum kamu jadi Perdana Menteri, kamu cakap minyak tak turun sebab kamu tak jadi Perdana Menteri. Sekarang nak dekat 4 tahun kamu jadi Perdana Menteri. Bukan kamu turunkan harga minyak, kamu naikkan harga minyak. Kamu cakap kamu turun, konon kamu turunkan minyak petrol lah, Budi Madani kan. Itu kamu turun berapa sen, Anwar?
Saya ingat daripada RM2.05 kamu kata kamu turun jadi RM1.99, 6 sen kamu turun. Petrol kamu turun 6 sen, kamu pergi Gebang satu Malaysia turun minyak 6 sen. Diesel kamu naikkan RM1.88. Petrol turun 6 sen, diesel naik RM1.88. So kos pengangkutan barang, kos barang ini semua kamu ingat datang dari mana? Diesel lah dia pakai. So apa akan jadi kepada kos barangan ini? Minyak petrol turun 6 sen, Gebang satu kampung, satu Rio, satu Malaysia, diesel naik RM1.88. Bulan Julai tahun 2022 itu lepas perang Ukraine, kamu ingat tak? Anwar Ibrahim, perang Ukraine, Rusia invade Ukraine tu pada bulan Februari tahun 2022. Bulan Februari tahun 2022. Masa itu harga minyak dunia Brent naik sampai 139 US dollar per barrel. Kamu tahu tak? Lebih tinggi daripada hari ini. Hari ini harga minyak berapa per barrel? 100, 106, orang kata 110. Tak sampai 139 US dollar per barrel. Masa itu bulan Februari tahun 2022. Kamu bukan Perdana Menteri. Lepas tu 5 bulan sebelum itu, walaupun perang dekat Ukraine ni jadi dan sebagainya, harga minyak masa tu pun 100 lebih per barrel. Kerajaan pada hari itu tak naikkan diesel sampai RM4.72 Anwar. Dan pada ketika itulah yang kamu janji, minyak tak turun sebab saya bukan Perdana Menteri. 4 bulan sebelum kamu jadi Perdana Menteri, lepas perang di Ukraine, walaupun minyak pada ketika itu 100 lebih per barrel. Hari ini 4 tahun kamu jadi Perdana Menteri, sekali orang kata perang dekat Iran ni, dunia ni memang dah setiap tahun, bukan setiap tahun, selama setiap beberapa tahun ada perang. Beberapa tahun ada perang. Dulu pun perang dekat Middle East itu, kamu ingat masa invade Iraq, invade Kuwait lah, perang juga. Subprime crisis 2008, masa saya pergi ke EPU dulu untuk menstabilkan harga minyak. Sebab sebelum itu ada penasihat-penasihat menasihatkan supaya kita naikkan minyak sampai RM2.8. Sampai itu menyebabkan Kerajaan Barisan Nasional pertama kali dalam sejarah hilang 2/3 masa zaman Pak Lah dulu. Sebab kerajaan itu naikkan minyak sampai RM2.80. Kamu ingat? Saya telah dihantar ke EPU pada ketika itu untuk menstabilkan harga minyak dan harga gas lah. Lepas tu saya telah membantu kerajaan pada ketika itu untuk turunkan harga minyak. Ini 2008. Ini kamu punya budak-budak ni yang entah datang dari mana tiba-tiba nak cakap harga minyak ni macam ni lah, harga dunia lah. Kamu tak tahu apa benda yang kamu cakap. Saya dekat EPU 2008, 18 tahun lepas. Masa itu kamu semua kat mana saya pun tak tahulah. Anwar kat mana saya pun tak tahulah. 2008, walaupun harga minyak dunia tengah naik mencanak-canak, kita telah berjaya turunkan harga minyak dan harga gas pada ketika itu. So kamu tak payah cerita dengan saya lah pasal Mint of Flats lah, Singapore Refinery lah. 18 tahun lepas kita dah buat calculation itu. Masalahnya sekarang, kamu 4 tahun lepas, kamu cakap lain. Kamu cakap tak jadi Perdana Menteri sebab itu minyak tak turun. Padahal time tu baru lepas perang Ukraine, baru start perang Ukraine. 100 dolar per barrel Brent pada ketika itu 100 lebih, 139. Tak ada harga diesel naik sampai RM4.72. Hari ni 106 dolar per barrel Brent, kamu naikkan RM4.72 sen. So sebab itu saya cakap, kamu ni tak sedar-sedar. Cakap lain, buat lain. Lepas itu nak kata, bila orang tanya itu, orang kata pergi duduk, pergi keluar Malaysia, pergi Singapura, pergi duduk Thailand. Apa jenis orang kamu ini macam ini? Dulu bukankah kamu yang bising kata kita negara pengeluar minyak lah, negara pengeluar minyak lah. Apa benda kamu ini? Ni saya nak cakap sikit pasal negara pengeluar minyak ni. Kepada budak-budak Anwar Ibrahim yang kamu baru masuk kerajaan, baru cek GPT, cek Google ke apa ke benda pasal macam mana kita set harga minyak ni, kamu tak payah masuk dalam line lah. Kamu tak payah mengajar saya macam mana kita kira harga minyak. 18 tahun dulu saya dah kira harga minyak. Saya dekat unit perancangan ekonomi, seksyen tenaga, buat kira-kira benda ini, dan saya telah turunkan harga minyak pada ketika itu. Yang kamu nak argue, nak nasihat Anwar Ibrahim, tak boleh, ini kena naik RM4.72 ini.
kamu tak usah banyak cerita lah. Sebab apa saya cakap macam ini? Sebabnya ini adalah satu langkah yang bodoh. Bila kamu buat macam ini, habis semua, mencanak-canak semua benda akan naik. Benda dalam ekonomi ni, kalau siapa yang tak tahu, bila benda itu naik, dia akan mendorong kenaikan harga. Dan price ni dalam bahasa ekonomi lah, prices are sticky. Bila dia naik, dia tak turun. Kamu tahu tak? Harga minyak kamu naikkan macam ini, mendorong kenaikan harga. Lepas tu susah untuk harga barang-barang yang naik akibat daripada kenaikan harga minyak ni turun. Kamu ingat bila kamu naikkan mencanak ni, bila harga minyak turun balik, kamu turunkan harga minyak, barang turun balik ke? Tak semudah itu. Sebab itu dulu kita buat macam mana? Zaman saya dalam kerajaan dulu, kita naikkan juga, naik turun, automatic price mechanism dulu. Siapa yang buat dulu? Kita orang lah buat dalam kerajaan. 18 tahun dulu, 20 tahun dulu masa saya dalam kerajaan. Tapi kita nasihatkan macam mana? Kita naik stage by stage, sikit-sikit. Kamu tahu tak? Siapa yang nasihatkan Perdana Menteri atau Menteri Kewangan time tu supaya kurangkan subsidi berperingkat? Kami ingat siapa? Saya lah. Saya present masa itu, sebelum itu, masa minyak naik RM2.80, tak siapa punya idea tak? Saya tak tahu. Masa itu ada dekat tahun 2008. Siapa penasihat Perdana Menteri pada ketika itu, sebelum saya masuk APU lah, yang bijak sangat pergi naikkan minyak sampai RM2.8, sampai Kajian Barisan Nasional hilang 2/3 pada pilihan raya pada ketika itu. Lepas itu baru saya pergi masuk nak stabilkan. Lepas tu apa saya cakap? Saya kata kalau kita nak kurangkan subsidi, kita tak boleh kurangkan seperingkat macam itu aja. Macam dulu kalau tanya konsultan ni, masa tu ada konsultan daripada luar negeri. Saya tegur konsultan ni, orang putih ni, dia tahu apa? Dia tidak duduk sini, dia ikut kira-kira teori je. Ni budak-budak ni berteori pandai lah. Kamu orang ni baca pun tak habis, sekolah pun ni, ada yang tu tauliah pun tak ada, ijazah ekonomi apa benda saya pun tak tahu lah mana dia pergi belajar. Mungkin dia tengok daripada Google ataupun internet je. Lepas tu kan nak buat kira-kira sendiri. Lepas itu teori-teori kamu semua ke laut. Dia tengok dah kurangkan subsidi 100% terus. Mana boleh macam itu? Kamu tak boleh nak model pun benda itu kesan kepada kenaikan harga. Sebab itu dulu masa saya dalam kerajaan, saya kata, can you model? Saya tanya orang putih ni semua, boleh model ke kesan kenaikan kepada ini bila kamu remove 100% subsidi minyak ni? Dia kata tak boleh, kena buat general equilibrium. Siapa yang boleh buat general equilibrium? Tak ramai orang boleh buat, ataupun susah untuk buat. So oleh itu saya cakap, if you don't really know kesan kenaikan minyak ni kepada harga-harga kos barang dan inflasi ni, kamu jangan buat macam tu. Buat stage by stage. Saya cadangkan untuk kita remove 10% every year that time. This was nearly 20 years ago. Siapa yang tahu-tahulah. Bos saya dulu, saya ingat arwah Tan Sri Ali Amsar meninggal. Lepas tu later on he became KSN. So saya cadangkan kita reduce 10% every year. So it takes 10 years untuk stages supaya market tu boleh adjust. Masa tu kita present, masa tu Menteri Kewangan Datuk Seri Najib, dia timbalan Perdana Menteri, dia baru jadi Menteri Kewangan. Dia kata okay, tapi 10 years is too long, so we reduce in 5 years. Okay lah, saya suggest 10 years, dia terima 5 years. So dalam 5 tahun makin akan adjust. Lepas tu kita float to automatic price mechanism. Okay, itu cara dia. Ini kamu buat RM1.88 terus dalam tempoh 2 bulan. Siapa yang ajar kamu ini macam ini? Lepas tu kamu nak buat apa? Bila price is sticky, dia tak turun. Bila dia tak turun, maka akan jadi kenaikan harga barang. Gaji kamu naik merangkak. Kalau ikut itu kajian Bank Negara, gaji kita effectively for the last berapa tahun, daripada data yang timbalan Governor Bank Negara itu cakap, saya dah bentang ni beberapa bulan yang lepas, dia kata effectively gaji kita, kalau kita adjust kepada inflasi, gaji kita menurun. So gaji kita menurun, tak salah saya, indeks gaji kita menurun 7% ke apa dalam for the last 5 years ke 10 years. So kalau gaji kita menurun 7%, tiba-tiba minyak macam ni, harga barang meningkat macam ni, lepas tu gaji kamu nak naik merangkak, apa akan jadi kepada kuasa beli kita? Anwar Ibrahim, ini kamu tak fikir ke? Ini yang saya nak cakap. Lepas tu saya nak cakap, kamu hari-hari kamu cakap perang. Pasal perang tu saya dah cakap,
Setiap beberapa tahun mesti ada perang je. Tapi kita tak kita tak naikkan minyak macam ini. Itu hari Ukraine perang 2022 kan saya dah cakap tadi. Minyak pun tak naik macam ini. So apa ni sebelum itu berapa kali ni masa krisis sebelum ni tidak ada kita buat macam tu. In fact, kalau ada kenaikan harga minyak macam ni sampai $100 lebih per barrel, sebenarnya kerajaan dapat keuntungan, windfall, ataupun ada orang panggil ekonomi panggil windfall lah. Kita jual barang, kita jual minyak. Malaysia ni kita banyak ekspor barang, dan apa ekspor kita yang signifikan? Nombor satu, petroleum dengan petroleum produk. Itu untung yang betul-betul kita dapat. Itu untung yang betul-betul kita dapat, yang Petronas dapat. Kalau tengok data daripada Jabatan Perangkaan, dia kata kita ekspor banyak sawit, okey, itu pun untung yang kita dapat. Tetapi nak dibandingkan dengan petroleum, dengan elektronik dan elektronik punya barang, elektronik ni menyumbang lebih besar, banyak besar. Dan petroleum dan gas ni. So EE ni, sektor electrical dan elektronik atau chip itu keuntungannya bukan kita yang dapat. Ini saya dah terang sebelum ni. Itu siapa yang dapat? Syarikat-syarikat yang duk pacak kilang dekat sini lah. Yang saya dah cakap sebelum ini syarikat-syarikat Amerika ni. Dia pacak kilang kat sini. Kita bagi dia macam-macam, pelepasan cukai, tanah dan sebagainya, tarif murah lah, apa ke benda dan sebagainya kan. Lepas tu bila dia ekspor, keuntungan itu dia punya, bukan kita punya. And some of the keuntungan itu, bukan some lah, I think probably most of it dia repatriate, dia bawa keluar balik kepada negara asal. So apa kita dapat? Transfer teknologi pun kita tak dapat. Lepas itu tak apa cukai pun kita tak dapat. Sebab apa? Cukai kebanyakan daripada company ni dia dapat pelepasan cukai sama ada berapa, 5 tahun, 10 tahun dah banyak pelepasan cukai. So kita tak dapat apa, sikit lah kita dapat. Pekerjaan apa benda yang kita dapat sangat, berapa orang yang kerja dekat situ, and apa dia punya level itu, setakat pembungkus kilang ke apa ke benda, engineer pun berapa ramai dekat situ. So bukan banyak sangat dekat situ. Yang banyak kita ekspor dia petroleum produk. Bila Petronas ekspor benda ini, harga dia naik, minyak ini, kita dapat untung. So bila kita dapat untung, macam mana kamu cakap ini memberi tekanan, awak jual something. Kata awak, saya selalu cakap pasal analogi kita jual nasi lemak lah. Kita jual nasi lemak kita naik harga, kita untung lah. Lepas tu bila kita untung, kita nak bagi anak kita makan nasi lemak, tak boleh ni. Ini potong allowance. Sebab apa potong allowance? Sebab harga nasi lemak dekat pasaran dah naik. Apa dia punya logiknya dekat situ? Bila kita jual nasi lemak harga naik, kita dapat untung. Patut kita bagi anak kita makan lebih, sama ada lebih banyak nasi lemak atau kita bagi tambahan allowance kepada dia. Lepas tu apa argument kamu? Kamu kata kita pun import juga minyak. Ibrahim, ini argument apa benda ni? Kita jual lebih banyak daripada kita import. Dan kita punya minyak ni, kalau kamu tak tahulah, kualiti dia lebih tinggi. Tapis ni adalah kualiti tinggi, so harganya mahal. Kita import yang kualiti rendah, harganya murah. Lepas tu kita refine sendiri dekat Melaka tu, siapa yang tak tahu? Kita refine dekat Melaka. Benda itulah yang jadinya petrol RON 95 ke 97 ke diesel ke dan sebagainya. Kita refine sendiri. Dan bila kamu cakap cost of refining lah, cost transportation, lepas tu kamu compare dengan mean of plants dekat Singapore, itu opportunity cost. It's not real punya. Ini accounting punya costing itu. Sebab refining ni cost kita control sendiri. So kamu yang dapat untung. Kalau katakan kamu jual after refining tu tinggi, so berapa banyak untung dah kamu dapat dekat situ. Dan katakan worst case scenario lah, saya nak cakap directly pada Anwar Ibrahim ni,
Yang kamu dulu 20 tahun lepas kamu berdebat dengan siapa? Sabri Cik kamu boleh lah makan. Cuba kamu berdebat semula sekarang ni. Sama ada kamu berdebat dengan kamu sendiri 20 tahun lepas, atau kalau kamu nak berdebat dengan saya pun tak apalah. Boleh, anytime je. Kalau kamu tak ada masa, dekat sini pun masuk, dekat sini kita boleh berdebat. Anwar Ibrahim live, tak payah skrip nak tengok siapa yang gagap. Anwar Ibrahim, saya gagap ke kamu gagap? Saya rasa kamu yang gagap. Anwar Ibrahim, kamu tak boleh jawab. Sebab apa? Bila kita buat refining itu, kita pergi jual ni, kita dapat untung. Worst case scenario pun kita offset kita punya import cost yang lebih tinggi itu, offset dengan export kita punya profit itu. So kosong-kosong, itu worst case scenario. Tapi saya rasa itu bukan case-nya. Saya rasa kita lebih mendapat keuntungan daripada kenaikan petrol ini di luar negeri. So berapa banyak keuntungan? Kamu bagi tahu lah. So saya nak kamu bagi tahu, dengan kenaikan ke $100 per barrel ni, lepas kita ekspor tolak dengan kita import ni, sebenarnya berapa? Kita untung ke kita rugi? Dan jangan saja tunjuk kepada saya opportunity cost tu, tunjuk saya real cash punya accounting ni. Ini kalau kamu tunjuk opportunity itu siapa accountant tahu lah benda ini. Itu semuanya on paper yang mungkin kamu nak mengelirukan orang je lah. Takkanlah bila kita jual nasi lemak kita untung, kita nak bagi tahu anak kita potong allowance kamu, sebab opportunity cost dia tu tinggi lah. Daripada bagi kamu makan, baik kita jual nasi lemak ni sebab ini itu. Dengan anak kita pun kita nak berkira sebab opportunity cost. Ini tak masuk akal. So sebab itu saya cakap, the worst case scenario is kita offset, kita tak rugi apa-apa kalau kita punya import cost itu tinggi berbanding dengan keuntungan yang kita dapat apabila kita ekspor petroleum ini. Tetapi the realistic punya scenario, risiko tu untung. So maksudnya kalau kita untung, maksudnya kamu orang dalam kerajaan, Petronas kerajaan, dapat windfall daripada benda ni, dapat dalam masa mudahnya durian untung. Kamu tahu? So kalau kamu dapat duit itu, kenapa pula kita kena bayar lebih? Itu yang saya nak tanya. So sebab itu saya nak tanya kamu, berapa sebenarnya daripada kamu tolak ekspor ini? Tunjuk. Kalau rugi, tunjuk. Saya nak audit kamu. Macam ni, betul ke tidak kamu cakap ni? Saya pun belajar account juga. Saya dulu dekat EPU. Kamu nak tipu saya tak boleh. 18 tahun lepas saya dah buat kira-kira ini. So sebab itu saya nak cakap kepada kamu, tunjukkan kita pengiraan itu. Dan kalau kamu dapat keuntungan daripada penjualan petrol, penjualan minyak, crude oil yang harga mahal ini, kamu nak pakai duit ini untuk apa? Sebab itu saya cakap, apa yang saya nampak macam ni, bila harga minyak naik, kamu naikkan harga diesel, kamu kutip lebih daripada rakyat, lepas tu masuk dalam kantong kerajaan. Itu hari kamu dah suruh Petronas bayar kamu berapa? Dividen 40 bilion. Sebab apa? Kamu nak belanja lah ni. Kamu nak belanja untuk bajet lah. Betul tak? Apa kamu belanja? Kamu nak belanja projek. So for the last 3 tahun, Anwar Ibrahim, kamu belanja development expenditure untuk projek ni dekat 300 bilion tau. Tak ada kerajaan sebelum ni yang berbelanja boros macam kamu, macam ini. Kerajaan sebelum ni, development expenditure, kita belanja 40 bilion, 50 bilion je setahun. Kamu belanja 80 ke 100 bilion setiap tahun. Benda ni saya dah cakap. Masa COVID itu hari, kita belanja lebih, betul lah, sebab untuk merangsang ekonomi masa COVID. Sepatutnya lepas COVID kamu scale down perbelanjaan DE kamu. Ini kamu tak scale down. Kamu maintain at 80 billion to 100 billion. Kamu punya development expenditure, belanja projek ini. Kali ini kamu nak kutip ni, kurangkan subsidi, ambil kesempatan berkali berkenaan dengan bila Selat Hormuz tutup ini, tiba-tiba jadi 100 lebih, kita boleh kutip lagi banyak ni. Kita dah kurangkan 6 sen itu hari, minyak petrol Budi Madani kan RM1.99 ni. Lepas tu tak apalah, diesel kita naikkan RM4.72, dapat kutip lebih, lepas tu masuk dalam kantong kerajaan, spend lagi projek dalam development expenditure. Itu ke yang kamu nak buat? Kamu suruh orang berjimat-jimat. Tapi saya nak tengok bajet ini sekarang bulan berapa ni kamu nak ni belanjawan kali ini. Sebab belanjawan for the last 3 tahun kamu boros.
80 bilion, 70 bilion. Tak pernah orang belanja macam tu. For the last 3 tahun kamu dah spend berapa? Dekat 300 bilion. So kamu direct nego buat projek-projek ini, satu direct nego 1 bilion. Kita dengar projek ini 1 bilion, 1 bilion, bilion-bilion, 1 bilion, 2 bilion. Ini kamu nak cekau lagi ke apa? Bila harga minyak naik, kamu kurangkan subsidi, kamu dapat minyak, dia dapat untung, kurangkan subsidi lagi, keuntungan yang kamu dapat daripada jual harga minyak mahal ni kamu tak share dengan rakyat. Kamu juga dulu cakap, kamu kata ini kerajaan apa ni, nak menguntungkan syarikat korporat, bukan nak membantu rakyat. Kali ni kamu tengok dalam cermin, kamu cakap balik pada diri kamu, ini kamu nak menguntungkan syarikat korporat dengan kamu nak bagi projek-projek kepada syarikat-syarikat ini ke Anwar? Sebab kalau kamu kutip banyak ini, lepas tu kamu nak belanja dalam development expenditure, belanja projek ini sampai 80 bilion, 100 bilion, yang untungnya mereka. Gaji-gaji kita orang yang biasa-biasa ni, dah lah maintain aja, tak naik-naik, ada yang turun lagi gaji. Lepas tu dengan kenaikan kos, so yang kaya nanti, orang-orang yang dapat projek-projek ni lah. Siapa yang dapat projek ni? Yang kamu nak belanja ni, daripada hasil kamu nak cekau ni, itu ke yang kamu buat? So kamu ni nak jaga syarikat korporat ke yang macam yang kamu cakap itu? Ini bukan polisi menjaga rakyat, ini polisi menjaga korporat, ini polisi keparat. Anwar Ibrahim, ini yang saya nak cakap kepada kamu. So apa benda yang kamu buat? Takkanlah saya nak ajar benda ini, sama ada kamu tak tahu ataupun kamu tahu tapi kamu buat juga sebab kamu nak cekau duit ini. Sebab apa kamu nak spend dalam projek-projek ini? Kamu suruh orang macam-macam buat. Kamu cancel lah jamuan-jamuan hari raya ni semua. Kamu cancel jamuan hari raya tu, berapa saving yang kamu boleh buat? Mungkin berapa juta? 1 juta, 2 juta, 10 juta. Tapi belanja projek berbilion-bilion. So sepatutnya kamu bukan sepatutnya kamu jangan jadi penny wise pound foolish. Orang putih kata kamu nak save, kamu save dengan perbelanjaan projek ini. Bila kamu buat belanjawan, jangan buat belanjawan paling besar dalam sejarah, belanjawan paling besar dalam sejarah. Setiap tahun kamu buat belanjawan besar-besar lebih daripada 400 bilion ni. Perbelanjaan DEE, development expenditure 70-80 bilion, belanja projek, direct nego sana 1 bilion, projek sana award charity tendering 2 bilion, 1 bilion, projek ini 1 bilion, 2 bilion, apa besar ini, buat MRT, LRT kat Pulau Pinang, berapa bilion itu. Kalau kita tak ada duit, projek itu kamu slow down dulu, kamu tangguh dulu. Bukan naikkan diesel RM4.72 kepada rakyat. Ini projek yang tu berapa puluh bilion. Siapa bagi tahu saya yang projek LRT MRT dekat Pulau Pinang itu berapa bilion itu? Bagi tahu sama saya. Itu. Kalau ini kita scale down on projek itu dulu. Sementara harga minyak atau keadaan ekonomi ni orang kata bertambah baik, bukan aja kamu tengok ini harga minyak dunia ni naik, kamu ambil kesempatan pula nak potong subsidi ataupun naikkan harga diesel, menyebabkan kos harga barangan semua naik. Lepas tu rakyat semua sengsara. Pada masa yang sama, hujung tahun ni ataupun dalam tahun ini kamu declare belanjawan, kamu spend lagi 70-80 bilion untuk belanja projek. Saya pun tak tahulah.